betul gurun. Ha. So kita berhenti kejap cari kopi sebab semua dah ngantuk. So kat sini, panas lah. Memang rasa macam gurun lah. So kita lebih kurang tinggal dalam 40 minit lagi sebelum kita sampai dekat homestay. So kita akan pergi ke homestay dulu, dan after dekat homestay baru kita akan pergi ke rumah bonda. Macam tu. Alhamdulillah kita dah sampai kat Perlis. So sekarang ni kita dekat area Kanga homestay. Kita baru lepas check in, dah rehat sekejap. Now kita nak pergi ke rumah teduh ambil bonda. Bonda ni pengasas, kalau tak salah lah, pengasas untuk rumah teduh yang mana menempatkan ramai anak yatim. So kita akan ambil bonda ni sebab petang ni kita ada plan untuk buat aktiviti dengan anak-anak. Bonda ni dia merupakan pengasas rumah teduh yang mana yang kita akan buat aktiviti malam ni apa semua dengan diorang. Tapi first kita nak bawa bonda beli barang dulu dengan tim Ehsanku dekat belakang, dekat sebelah. Yeah, kita dah sampai rumah teduh. Allahu Akbar. So ni kita dah sampai kat rumah teduh dengan tim Ehsanku. Tu projek penternakan ayam penelu. Ayam tak ada. Dengan cerita hari tu banjir, kawasan diorang banjir sekejap. Assalamualaikum. Tak apa. Tepung je pun. So kita dah sampai tu, terus jumpa bonda. Masa tu ambil bonda dan terus pergi ke supermarket sebab kita nak beli barang untuk BBQ malam tu. So kita beli barang apa semua dengan bonda. Dan ambil semua tu balik ke rumah teduh. So sekarang kita nak pergi beli barang dengan tim Ehsanku bersama dengan bonda. Okey. Jom. Boki. Dia masuk pergi. Seperti barang-barang untuk nak masak malam ni untuk buat barbecue kepada anak-anak rumah teduh. Okey, silakan. Ini memang tempat selalu bonda ni. Harga pun sini harga patuh. Harga mesin dalam ni. Jom. Jom. Satu tak cukup. Mashed potato. Boleh buat. Buat ni tolong lah. Western pun boleh. Baked cheese potato kan. Tapi tadi tolong siang ya. Bona malas ni siang. Sekarang kita berada di Borongdin, Kanga, dan kita tengah bawa bonda untuk beli barang-barang yang kita nak buat BBQ malam ni dekat rumah teduh Perlis dengan anak-anak. Mesti meriah, insyaAllah.
first sampai dekat Rumah Teduh, first impression. Satu rumah di taman perumahan. Tapi nama dia Rumah Teduh. Dia tak gaya pun rumah amal, dia tak ada pun gaya macam rumah anak yatim. Dia nampak macam rumah biasa saja. Tapi sebenarnya rumah tu ada banyak cerita dan rumah tu dah bantu ramai budak. Sambil-sambil membantu diorang tu, dan macam biasalah ada satu grup budak-budak lelaki, diorang main kat taman, mula diorang main dekat laman, lepas tu diorang dah nampak tengah busy-busy kat laman tu, diorang pindah pergi taman. So kat situlah diorang main-main. So anak-anak Rumah Teduh ni adalah anak-anak, tak semua anak yatim, kebanyakannya adalah anak-anak asnaf, anak-anak yang duduk di PPR di Perlis. Kemudian untuk avoid diorang daripada mengalami masalah gejala sosial PPR, diorang dihantar ke Rumah Teduh, kira macam duduk asrama lah kat situ dalam keadaan yang terkawal. So Rumah Teduh ni masa tu satu benda yang saya impress adalah tentang bonda ni. Saya sampai kat situ, dia sangat-sangat happy go lucky punya person. Dia sambut kita orang happy ni apa semua, masak sana sini, dan dia layan anak-anak pun sangat-sangatlah baik. Dan bila adalah borak-borak dengan bonda sambil kupas-kupas bawang tu, dia borak dengan bonda masa tu, bonda cakap dia rasa happy buat Rumah Teduh ni, dan benda yang dia suka buat bila dia dengan anak-anak ni adalah masak. Sebab dari dulu dia memang suka masak. So dia gunakan skill masak dia untuk masak sedap-sedap untuk anak Rumah Teduh ni, supaya diorang rasa kasih sayang macam kat rumah, supaya diorang rasa kasih sayang ada mak yang pandai masak, yang sentiasa sayang diorang, supaya diorang tak rasa kehilangan. Itu dia punya prinsip yang saya macam, wush, 30 orang, dia nak anggap setiap seorang ni macam anak dia sendiri, bagi diorang kasih sayang macam ibu kandung sendiri. Itu hebatnya bonda ni. So sampai kat situ, saya tengok dia masak-masak, ngajar budak-budak ni masak, itu pun semua. So malam tu kita ada BBQ. Bila BBQ dengan anak-anak ni adalah main-main dengan anak-anak ni apa semua. Dan diorang ni sangat happening dan sangat welcoming. Sangat, ya Allah, banyak sangat perkataan sangat saya ni sebabnya memang betul. Diorang ni, diorang macam tak ada masalah. Saya sampai question macam, diorang yang ada masalah ke saya ada masalah? Sebab diorang punya kegembiraan tu, dia punya bonding, duduk sama-sama, solat sama-sama, masak sama-sama kan. Dia tak ada gap. Yang besar jaga adik, adik jaga abang kan. Lepas tu ada pula kejadian anak terjatuh berdarah kepala kan. Bonda ambil pucuk sementara tunggu mak dia datang. So benda tu pada saya mahal. Lepas tu sementara tunggu isyak kan, duduk kumpul dekat ruang tamu tu, mula-mula bonda borak-borak je dengan anak-anak dia. Borak-borak lah. Yang seorang tu nak tunjuk skill kasidah dia. So keluarlah dia punya drum kasidah tu. Drum saya tak tahu lah benda tu nama dia apa. Dia keluarlah, dia orang pun nyanyi kasidah kat situ. So kat situ saya nampaklah bonding anak-anak ni. Dan diorang ni sentiasa memanfaatkan masa diorang dengan benda yang berfaedah. Dan bonda pun cakap kat saya, dia memang paksa anak-anak ni, korang cari satu benda yang bermanfaat. So adalah yang Idris ni pandai boxing, yang si Malik ni suka main tali. Tapi Malik ni dia suka tolong bonda keliling rumah, kupas bawang apa semua. Ada je dia. Mana bonda tengah buat kerja, ada je dia kat situ kan. Pandai menyanyi juga, berkasidah juga kan, suaranya sedap. So bonda ajak diorang ni untuk kalau berhibur tu berhibur secara Islamik, kalau bosan tu cari hobi-hobi yang bermanfaat kan. Tu yang diorang ni main takraw, main bola. Jadinya supaya diorang tak hanyut.